Syarat berikut. Ni tuan-tuan dengar dan nak abang pada orang komuniti ni. Walaupun bangkai ikan tu halal makan, tapi ada syarat. Bukan boleh makan buta tuli. Ada syarat dia. Syarat yang pertama, dikeluarkan terlebih dahulu najis atau tahi dari perutnya. Dikeluarkan dahulu najis atau tahi daripada perutnya. Makna nak makan ikan tu bersiang lalu cik oi. No, bersiang, belah perut, buang tik, basuh-basuh, baru masak makan. Kalau masak makan kali ngentik tu, hukumnya najis dan haram. Okey. Jika dimakan tanpa mengeluarkan najisnya adalah haram. Haram tu berdosa. Okey. Ikan masin. Dengar nak bang. Ikan masin orang Kedah punya ikan apa? Ikan kering. Ikan kering kan? Ikan masin atau ikan kering yang dikeringkan tanpa dikeluarkan najisnya terlebih dahulu adalah haram dimakan. Tuan-tuan pergi gelut muka ikan temenung atau ikan taman, naik di pantai, lumuk garam, siang dah apa pula, jemuk kering. Jemuk kering. Dia mati jemuk kering, betul jadilah dia ikan masin atau ikan kering. Maka memakan ikan itu adalah haram. Keseluruhan ikan kering itu bersama najis di dalam perutnya dihukum sebagai najis. Bukan dekat tik dia najis, kali-kelingin dia najis. Sebab apa? Sebab taiknya telah meresap pada keseluruhan badan ikan itu. Kita tak boleh bawa, masa aku nak makan, aku belah perut buang taik. Tak maulah. Tak maulah sebab taik ikan tadi telah menyerap di dalam perut ikan, menjadikan seluruh badan ikan itu najis. Okey. Tu nak buat macam mana? Oleh itu ikan yang nak dijadikan ikan kering hendaklah dibuang terlebih dahulu najisnya, kemudian dijemur sehingga kering, dan setelah itu barulah halal dimakan. Jadi pengusaha ikan kering kena pastikan ikan tadi ni bersiang buang tik. Kalau malas nak buang tik kan payah, ambil pisau tekek tu dikering lah, tak apa. Kemudian jemur kering baru boleh makan. Siang dulu buang tik, jemur kering baru boleh makan. Okey. Ikan kecil ada pengecualian lah, seperti ikan bilis halal dimakan walaupun tidak dikeluarkan taiknya kerana kesukaran berbuat demikian. Tuan-tuan buat ikan bilis, buat ikan kering bersiang dulu. Pukul apa nak siap tu? Ni yang buat ni, buat ikan kering tu duk buang taik ni. Pukul apa nak siap? Nak boleh stay apa dia nak jual? Kena pemahir harga mesti teruk siang. Maka ikan kecil dikecualikan. Ikan tamban ke ikan kecil tu? Ikan tamban tak kau kecil, dia kau besar sebab kebolehan dan keupayaan membuang najisnya. Macam ikan apa nama bilih, sukar untuk dibuang najisnya. Ataupun yang besar sikit dari ikan bilih tu, anak ikan tu, pun boleh buat ikan kering terus tanpa mengeluarkan najisnya sebab dia dimaafkan. Alasannya kesukaran berbuat demikian. Ni tuan-tuan pergi beli ikan kering cermat no. Zaman kita bodoh-bodoh dulu pergi ya. Dulu kita bodoh lah, pandai sikit. Bukan bodoh tak cerdik, bodoh marah. Dulu kita handai makan kira apa? Sedap. Masa makan keling nanti dia tak sedap, bubuh dengan pulut guenyok. Lepas tu goreng sampai kering, ikan terkubuh tu dia kena hujung rumah.